Bab 4 elektromagnet. Okey, percubaan SPM 2025 Kelantan. Ini soalan 10. Soalan 10 ini ada satu raja 10 menunjukkan sebuah mentor yang berlabel 24V 48W disambungkan kepada output sebuah transformer. Okey, kecekapan transformer itu ialah 80%. Okey, A, berdasarkan raja 10, nyatakan jenis transformer yang digunakan. Transformer ada dua jenis, injak naik dan injak turun. Okey, kamu boleh lihat di sini, bilangan lilitan pada kekelung primer ini lebih banyak daripada bilangan lilitan kekelung sekunder. Jadi maksudnya, ini adalah injak turun. Okey, ini adalah transformer injak turun. Okey, kemudian soalan nombor 2. Terangkan bagaimana transformer boleh berfungsi dan menyebabkan mentor menyala dengan kecerahan normal. Soalan ni tanya tentang prinsip kerja transformer. Jadi kamu boleh rujuk pada buku teks anda di bahagian ini. Okey, prinsip kerja transformer ringkas. Okey, jadi kamu boleh ambilkan prinsip kerja untuk transformer sebagai jawapan di bahagian 2 ini. Bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam kekelung primer. Arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Flux magnet dari kekelung primer dibawakan kepada kekelung sekunder melalui teras besi lembut. Okey, medan magnet yang berubah-ubah mengarahkan watan ulang-alik merentasi kekelung sekunder. Okey, dan watannya adalah bergantung kepada kadar bilangan lilitan sekunder dan bilangan lilitan primer. B. Jika bilangan lilitan kekelung sekunder NS ialah 50 lilitan dan bilangan lilitan kekelung primer ialah 500 lilitan digunakan pada transformer dalam raja 10. Okey, hidungkan nombor 1. Nisbah bilangan lilitan kekelung primer. Bilangan lilitan kekelung primer maksudnya MP. Okey, kepada bilangan lilitan kekelung sekunder. Jadi ialah kita nak dapat MPNS. MP adalah sama dengan 500. NS sama dengan 50. Bermaksudnya kalau kamu ringkaskan sini dapat 1. 500 jadikan 10. Okey, tuliskan dalam bentuk seperti ini sebab soalan minta ialah nisbah. Okey, soalan 2. Kuasa input dalam kekelung primer. Okey, di sini nilai yang ada pada soalan di sini okey ialah kuasa output, kuasa input tak ada. Jadi sini nak dapatkan nilai kuasa input. Dan maklumat yang lagi satu yang ada di sini ialah kecekapan. Kecekapan transformer ialah 80%, kuasa output 48%. Jadi di sini kita perlu mencari kuasa input. Okey, ini yang ialah rumus yang digunakan untuk mengkira kecekapan. Kuasa output berkuasa input darab 100%. Ini adalah sama dengan 80% sebab kecekapan adalah 80%. Jadi kuasa input sama dengan 48. Okey, kuasa output. Nilai yang perlu dicari pada soalan ini, yang lain tuliskan balik semula. Jadi tekan kalkulator akan dapat kuasa input adalah sama dengan 60W. Okey, soalan nombor 3. Arus yang mengalir dalam kekelung primer ada satu rumus ialah P sama dengan IV. P adalah kuasa. Kuasa input kekelung primer adalah sama dengan 60. I nilai yang perlu dicari di sini arus. Nilai V. Nilai V adalah sama dengan 240.
Ini sudah ada dalam soalan 240V yang dituliskan pada bekalan kuasa input itu. Jadi nilai I adalah sama dengan 0.25A. Soalan C, jadual 10 menunjukkan ciri-ciri bagi 4 buah transformer PQRS. Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri transformer dalam jadual 10 yang paling sesuai digunakan untuk menghasilkan kecekapan transformer adalah 100%. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan transformer yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda. Okey, sini ada 4 aspek. Aspek yang pertama, ketebalan kekelung. Okey, kedua adalah bahan untuk teras. Okey, ketiga ialah reka bentuk teras. Okey, keempat ialah kaedah lilitan kekelung. Okey, yang pertama, ketebalan kekelung kita perlu pilihkan yang lebih tinggi, maksudnya lebih tebal. Kenapa nak pilihkan lebih tebal? Mengkurangkan rintangan. Okey, jadi kalau tak ada kurangkan rintangan, jadi boleh mengkurangkan juga ialah kehilangan kuasa. Sebab tenaga tidak akan dihilangkan dalam bentuk haba. Okey, yang kedua ialah bahan untuk teras. Bahan untuk teras di sini ialah teras, pilihkan besi lembut atau besi. Di sini kita pilih besi lembut. Kenapa nak besi lembut ialah mudah dimanage dan dinyamakan. Okey, maksudnya di sini ialah mengkurangkan kehilangan tenaga disebabkan oleh kesan histeresis. Semua ini boleh dibaca pada buku teks anda. Okey, buku teks anda muka surat 165. Okey, sini ada tuliskan histeresis, punca kehilangan tenaga histeresis. Gunakan besi lembut sebagai teras. Besi lembut memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimanejkan. Okey, selain daripada tuliskan mudah dimanejkan dan dinyamakan, kamu pun boleh tuliskan besi lembut memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimanejkan. Okey, bermaksudnya mudah dimanejkan dan dinyamakan. Jadi boleh mengkurangkan kehilangan tenaga yang disebabkan oleh kesan histeresis ini. Okey, reka bentuk teras di sini ada padat atau berlamina. Di sini pilihkan berlamina. Berlamina bermaksudnya pelapisan. Okey, jadi penerangannya boleh rujuk kepada buku teks juga. Di sini, okey, gunakan teras besi berlamina yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi nipis yang dilekatkan dengan gam penebat. Okey, kenapa? Sebab boleh mengkurangkan arus pusat. Okay. Mengkurangkan kehilangan tenaga. Okey, apakah maksud arus pusat itu? Medan magnet yang berubah-ubah akan mengaruhkan arus pusat dalam teras besi. Jadi arus pusat ini memanaskan teras besi. Jadi teras besi yang panas membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Okey, lagi satu ialah aspek kaedah lilitan. Okey, di sini ada gambar raja. Okey, bilangan kekelung primer, kekelung sekunder berasingan. Ada yang lilit bersama.
Jadi di sini kita pilihkan kaedah lilitan kekelong yang bersama. Kamu pun boleh rujuk buku teks tu. Lilitkan. Apakah kaedah ini? Kita panggilkan ini sebagai lilitkan. Lilitkan kekelong sekunder di atas kekelong primer. Okey. Kenapa nak buat sedemikian? Supaya semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer akan melalui kekelong sekunder. Okey, ini nak mengkurangkan kebocoran flux magnet. Okey, jadi lihatkan semua pilihan ciri-ciri yang telah dibuat tadi. Okey, kita lihat di sini kita pilihkan ketebalan yang tinggi. Bahan untuk teras ialah kita pilihkan besi lembut. Okey, reka bentuk berlamina. Okey, lagi kaedah lilitan kekelong. Lilitkan kekelong sekunder di atas kekelong primer. Jadi pilihan ialah R. Okey, jadi sini tuliskan pilihan R. Okey, sebabkan yang semua di atas ini. Okey, semua jawapan untuk soalan 10 ini. KL 2025 soalan 10. Raja 10.1 menunjukkan sebuah transformer unggul. Okey, apakah fungsi transformer? Di sini dia tanya tentang fungsi umum untuk transformer. Jadi kamu boleh tuliskan fungsi transformer ialah alat untuk mengubah watan output arus ulang-alik. Okey, kemudian soalan B, namakan struktur X. Struktur X di sini dia tunjukkan ialah kekelong. Kekelong yang sambung kepada bekalan kuasa. Jadi di sini X adalah kekelong primer. Okey, di mana Y adalah kekelong sekunder. Okey, terangkan prinsip kerja sebuah transformer. Okey, prinsip kerja tentang transformer boleh rujuk buku teks tu. Okey, prinsip kerja transformer ringkas. Okey, di sini bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam kekelong primer. Okey, kemudian arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Okey, flux magnet daripada kekelong primer akan dibawakan kepada kekelong sekunder melalui teras besi lembut. Okey, jadi medan magnet yang berubah-ubah akan mengarahkan watan ulang-alik merentasi kekelong sekunder. Okey, jadi nilai watan ulang-alik yang diarahkan pada kekelong sekunder adalah bergantung kepada bilangan lilitan. Ikut rumus ini. Okey, jadi daya gerak elektrik aruhan dihasilkan di kekelong sekunder, arus aruhan terhasil. Okey, kemudian boleh tuliskan lagi ialah rumus yang berkaitan Vs Vp sama dengan Ns per Np. Soalan C. Transformer unggul dalam Raja 10.1 digunakan untuk menghidupkan mentor 30V dan 50W pada litar sekunder dengan kecerahan normal. Bilangan lilitan kekelong sekunder ialah 80 lilitan. Jadi hidungkan 1
bilangan lilitan X. Sini kalau ada bilangan lilitan tak watan, jadi gunakan rumus Vs per Vp sama dengan Ns per Mp. Rumus ni akan diberikan dalam senarai rumus di dalam kertas peperiksaan. Jadi gantikan nilai di dalam watan Vs watan pada kekelung sekunder di bahagian sini, iaitu 30. VP ialah kekelung primer 240. Bilangan lilitan X, primer ini yang kita tak tahu. Kemudian bilangan lilitan sekunder ada di sini 80. Jadi akan dapat jawapan NP. NP adalah sama dengan 640. Soalan nombor 2, arus dalam lita primer. Jadi di sini diberikan bahawa ini adalah satu transformer unggul. Ada tuliskan di sini transformer unggul, maksudnya kuasa input sama dengan kuasa output. Kuasa input ialah kuasa di kekelung primer adalah sama dengan kuasa di kekelung sekunder, kuasa output. Jadi di sini sebab transformer unggul adalah kecekapan 100%, tak ada kehilangan kuasa dan tenaga di sini. Jadi kuasa input dengan kuasa output adalah sama. Jadi kuasa sama dengan IV atau VI. V kekelung primer, I kekelung primer sama dengan V kekelung sekunder, I kekelung sekunder. Jadi nilai yang ada VP 240 di sini. Arus dalam lita primer tak tahu, jadi tuliskan semula IP. Vs watan sekunder, lita sekunder sama dengan 30. Atau terus tuliskan, tak payah tulis IV, atau terus tuliskan 50W pun boleh. Sebab kuasa sudah tuliskan di sini 50. Jadi IP adalah sama dengan 0.2083A. Jadi sini tak payah tukar, terus boleh tuliskan kuasa. Kuasa sudah dinyatakan di dalam soalan di sini 50W. Soalan D. Raja 10.2 menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa. Jadi di sini berdasarkan jadual 4 dan pengetahuan anda mengenai sistem rangkaian nasional, kena pasti dan jelaskan kesesuaian setiap komponen untuk menentukan sistem rangkaian mana yang paling sesuai supaya bekalan elektrik mencukupi dan selamat. Berikan sebab bagi pilihan anda. Di sini ada sistem rangkaian KLMN. Jadi aspek yang pertama ialah jenis transformer. Transformer A. Lagi satu ialah jenis transformer B. Kemudian ketiga, bahan kabel. Keempat, kadar regangan kabel. Jenis transformer A di sini ialah dari stesen jana kuasa, kemudian perlu hantarkan dalam sistem rangkaian. Di sini gunakan injak naik. Kamu boleh rujuk buku teks anda di bahagian sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Di sini
ada tuliskan bahawa pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan watan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Hal ini mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Jadi di sini boleh tuliskan untuk menaikkan watan output. Okey, kenapa? Untuk mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik. Okay, kemudian jenis transformer B di sini iaitu kita daripada kabel kuasa nak hantarkan kepada kilang dan kawasan perumahan. Ini kita pilihkan injak turun. Okay, boleh rujuk buku teks. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, okey, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan watan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai untuk penggunaan perindustrian dan kediaman. Okey, di sini untuk menurunkan watan output. Untuk menurunkan watan output mengikut kesesuaian penggunaan. Okey, kemudian kabel, bahan kabel di sini gunakan kuprum. Okey, di sini kita perlu pilihkan bahan kabel yang kerindangan rendah. Kerindangan rendah baru dapat rindangan yang rendah. Mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik. Okey, kemudian kadar regangan kabel. Okey, ini adalah rendah. Mengkurangkan perkembangan atau kekenduran semasa hari yang panas. Okey, pilihan, kita lihat pilihan injak naik. Okey, kemudian injak turun. Okey, kuprum. Okey, rendah. Jadi pilihan adalah M. Okey, ini semua jawapan untuk soalan ini. Soalan negeri 9, soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan struktur bagi sebuah transformer. Jadi di sini A, apakah maksud transformer ungu? Okey, transformer ungu ialah transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga, iaitu kecekapan ialah 100%. Ini adalah jawapan untuk bahagian A. Soalan B, jika satu mentor berlabel 12V 36W diletakkan pada output transformer yang ditunjukkan pada Raja 7 menyala pada kecerahan normal. Hidungkan kuasa input. Okey, di sini kuasa input kamu kena rujuk kepada kekelung primer. Kekelung primer di sini ialah di bahagian ini. Okey. Jadi kalau nak kirakan kuasa, okey, kuasa sama dengan IV. Jadi I sama dengan 0.2 di sini. Okey, V sama 240. Jadi jawapan dapat 48.0W. Ini adalah jawapan untuk 1.
Okey, kemudian nombor 2, kecekapan transformer. Kecekapan transformer gunakan rumus kuasa output per kuasa input darab 100%. Jadi kuasa input tadi dapat kira ialah 48. Okey, kuasa output di sini kamu boleh rujuk soalan. Di sini dia ada nyatakan bahawa mentor dinyalakan pada kecerahan normal. Kalau mentor dapat dinyalakan pada kecerahan mentor, bermaksudnya ia dapat kuasa output sebanyak 36W. Jadi di sini kuasa output darab dengan 100%. Jadi jawapan kecekapan sama dengan 75%. Okey, soalan C. Jadual 1 menunjukkan 4 jenis dapur arahan QRST dengan spesifikasi yang berbeza. QRST. Okey, kemudian yang pertama, bahan permukaan atas dapur itu. Okey, pilihan yang ada dalam soalan ini ada 2, iaitu seramik atau keluli. Jadi pilihan adalah seramik. Okey, banyak jawapan boleh tuliskan di sini. Satu ialah seramik muatan haba tentu yang tinggi. Okey, jadi atau kamu boleh tuliskan kadar peningkatan suhu rendah atau ia merupakan penebat haba. Okey, lagi yang boleh tuliskan lagi ialah bahan tidak diaruh. Okey. Kemudian 2, jenis bekalan kuasa. Jenis bekalan kuasa yang di sini ada arus terus dengan arus ulang-alik. Jadi yang pilihkan ialah arus ulang-alik. Okey, kenapa nak gunakan arus ulang-alik? Sebab arus ulang-alik sahaja yang boleh menghasilkan medan magnet berubah-ubah. Okey, dari segi magnitude dan arah. Jadi tengok bahagian atas, seramik dengan arus ulang-alik, jadi pilihan adalah T. Jawapan D adalah T. Okey, soalan Pahang CUJ set 1, soalan 11. Okey, soalan 11 ini, Raja 11.1 menunjukkan sebuah motor elektrik ringkas yang disambungkan kepada bekalan kuasa arus terus 6V. Okey, di sini dua-dua disambungkan kepada bekalan kuasa arus terus 6V AT. Okey, Raja 11.2, motor elektrik ringkas tu disongsangkan arah bekalan arus itu. Jadi di sini kamu boleh nampak sini perbezaan ialah arah bekalan arus tersebut. Okey. Kemudian soalan A, namakan petua yang digunakan bagi menentukan arah putaran suatu motor elektrik. Okey, kalau ada bekalan kuasa, kita gunakan tangan kiri. Okey, petua tangan kiri framing. Okey, kemudian soalan B, berdasarkan Raja 11.1 dan Raja 11.2. Okey, nombor 1,
menggunakan simbol ABCD. Bandingkan arah pengaliran arus dalam kekelung. Okey, kemudian kedua ialah kelajuan putaran kekelung. Yang ketiga ialah arah putaran kekelung pada motor elektrik tersebut. Okey, ada 3 perkara yang perlu dibandingkan. Pertama ialah arah pengaliran arus dalam kekelung. Okey, kedua ialah kelajuan putaran kekelung. Okey, ketiga ialah arah putaran kekelung. Okey, di sini kita lihat arah aliran arus dalam kekelung itu. Okey, gunakan simbol ABCD. Arus Raja 11.1 arus mengalir masuk ke A, kemudian B, A, B, C, D. Untuk Raja 11.2 arus mengalir masuk ke D, C, B, A. Kemudian bandingan lagi kelajuan putaran kekelung. Di sini disebabkan pekalan kuasa adalah sama, kedua-dua adalah 6V arus terus. Jadi kelajuan kedua-dua adalah sama. Raja 11.1 sama dengan Raja 11.2. Arah putaran kekelung. Di sini kalau nak menentukan arah putaran untuk kekelung perlu menggunakan petua tangan kiri framing. Jadi kamu boleh lihat di sini arus mengalir masuk arus mengalir dari A ke B. Kemudian baru C ke D. Jadi kita lihat bahagian A, B dulu. Kalau A ke B maksudnya arusnya lah arus mengalir masuk ke dalam, kita buatkan pangkal. Kemudian magnet di sebelah kiri sini ialah udara. Magnet di sebelah kanan adalah selatan. Jadi arus mengalir masuk ke dalam. Arah medan magnet ialah dari kiri ke kanan. Jadi gunakan tangan kiri framing. Tunjukkan medan magnet dulu. Kemudian arus mengalir masuk ke dalam. Jadi daya yang bertindak pada kekelung bahagian A, B adalah ke bawah. Jadi ini ke bawah, jadi ini ke atas. Jadi akan menyebabkan kekelung ini mengalir dalam arah lawan jam. Kita cuba lihat yang Raja 11.2. Raja 11.2 di sini arus mengalir masuk kemudian ke D ke C, lagi satu ialah B ke A. Jadi kita lihat bahagian AB. AB arus mengalir keluar, jadi ialah satu titik. Magnet di sebelah sini udara. Magnet di sebelah kanan adalah selatan. Jadi arah medan magnet dari ke arah sini. Jadi arus mengalir keluar. Jadi gunakan petua tangan kiri framing. Udara ke selatan. Kemudian arah mengalir keluar. Jadi daya yang bertindak ke sinilah ke atas. Jadi sini ke atas. Sebelah CD lah ke bawah. Jadi akan menyebabkan kekelung tersebut berputar dalam arah ikut jam. Raja 11.1 arah lawan jam. Raja 11.2 arah ikut jam.
Okey, nombor 2. Berdasarkan jawapan anda di 11B1 yang bahagian B1 ini, nyatakan hubungan antara arah pengaliran arus dalam kekelung dan arah putaran kekelung dalam kedua-dua motor elektrik ringkas tersebut. Sebab di sini nyatakan kedua-dua motor elektrik. Jadi perlu jawab apa yang berlaku pada kedua-dua raja tersebut. Pada raja 11.1 arus. Okey, di sini kita gabungkan jawapan bandingan yang 1 dengan 3. Arus mengalir dalam kekelung dalam arah A, B, C, D. Jadi arah putaran kekelung dalam arah lawan jam. Okey, kemudian dalam raja 11.2 arus mengalir dalam kekelung dalam arah D, C, B, E, arah putaran kekelung dalam arah ikut jam. Okey, boleh nampak di sini hanya gabungkan 2 ayat di bahagian arah dan arah putaran. Gabungkan menjadikan satu ayat untuk raja yang berbeza. Okey, soalan C. Raja 11.3 menunjukkan suatu kekelung konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet kekal. Okey, yang di bahagian tengah ini yang menunjukkan bulatan, ada pangkal dengan bulatan yang ada satu titik. Ini adalah konduktor pembawa arus. Okey, kalau pangkal bermaksudnya arus mengalir masuk ke dalam. Okey, jadi kalau ada satu titik hitam seperti ini, maksudnya arus mengalir keluar. Okey, ini adalah kekelung. Okey, satu masuk ke dalam, arus masuk ke dalam dan satu mengalir keluar. Okey, dalam satu medan magnet udara selatan. Okey, salin semula raja 11.3 ini dan lukiskan medan lastik bagi menunjukkan bagaimana kekelung konduktor pembawa arus dalam sebuah motor elektrik ringkas berputar. Okey, sini perlu salin dulu raja 11.3. Okey, selepas salin raja 11.3, pertama ialah perlu tentukan arah gerakan untuk kekelung ini. Okey, jadi di sini pun sama, gunakan petua tangan kiri framing sebab sini ada arus mengalir dalam kekelung itu. Okey, jadi kalau ada satu bulatan, ada pangkal di sini, bermaksudnya arus mengalir masuk ke dalam. Kita lihat bahagian ini dulu. Okey, kita lihat satu bahagian demi satu bahagian. Okey, gunakan petua tangan kiri framing udara selatan. Okey, kemudian arus mengalir masuk ke dalam. Okey, jadi bermaksudnya untuk bahagian ini ialah daya bertindak ke bawah. Okey, jadi di sini arus mengalir ke bawah, daya bertindak ke bawah. Okey, jadi kita tuliskan ini F. Okey, kalau lihat bahagian sebelah kanan ini adalah satu titik yang masuk titik bulat. Jadi maksudnya arus mengalir keluar. Jadi pun sama, gunakan petua tangan kiri framing udara selatan. Okey, kemudian arus mengalir keluar. Jadi daya adalah bertindak ke atas. Jadi selepas menentukan arah daya tersebut pada dua sisi kekelung tersebut, jadi kita boleh lukiskan dengan lebih mudah. Okey, di sini. Okey,
Arah medan magnet ialah dari udara ke selatan. Okey, udara ke selatan. Okey, di sini kamu boleh nampak yang sini, sebelah kiri sini, daya bertindak ke bawah. Bermaksudnya kita perlu lukis lebih banyak garisan di bahagian atas. Okey, daripada bawah. Okey, di mana sebelah kanan ini pula, sebab daya bertindak ke atas bermaksudnya lebih banyak garisan medan magnet di bahagian bawah. Okey, jadi sambungkan. Okey, jadi ini adalah corak medan lastik. Okey, jadi arah medan magnet telah dilukiskan selalunya dari udara ke selatan dengan dua arah daya yang bertindak pada dua sisi kekelung. Jadi arah putaran ialah lawan jam. Okey, kemudian soalan D, Raja 11/4 menunjukkan sebuah kipas meja. Anda dipilih untuk menyertai pertandingan inovasi teknologi hijau. Anda diminta oleh guru anda untuk mengubah suai kipas meja tersebut menjadi sebuah kipas menyejuk mini yang dapat menyejukkan udara dengan cepat, senyap dan menepati tema pertandingan. Nyatakan dan terangkan cadangan anda melibatkan aspek jenis motor elektrik, sumber dan cara penyimpanan tenaga, jenis bahan motor elektrik, bilangan pilar kipas dan ciri-ciri inovasi terbaru yang boleh menurunkan suhu udara dengan cepat. Okey, sini 10 markah. Okey, kita boleh lihat di sini ada berapa aspek. Okey, pertama jenis motor elektrik. Okey, sumber dan cara penyimpanan tenaga, jenis bahan motor elektrik, bilangan bilar kipas dan ciri-ciri inovasi. Okey, boleh lihat di sini 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6. Okey, terpaksa jawab setiap satu. Okey, di sini pertama ialah motor. Jenis motor elektrik. Jenis motor elektrik ialah pilihkan motor tanpa perus. Okey, kalau tanpa perus, apakah kebaikan? Ialah tiada geseran. Okey, tidak menghasilkan bunyi. Sebab di sini ada tuliskan dia nak yang senyap. Jadi jenis motor elektrik tanpa perus ni tak ada geseran, tak ada sentuhan, jadi tidak akan menghasilkan bunyi. Okey, kemudian kedua adalah sumber dan cara penyimpanan tenaga. Sumber yang boleh gunakan ialah sumber tenaga solar, tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, dan lagi satu ialah kurang pencemaran, tenaga yang bersih. Okey, ini menepati tema ialah teknologi hijau. Okey, kemudian lagi satu cara penyimpanan tenaga, gunakan bateri yang boleh dicas. Okey, jadi boleh digunakan ketika terputus bekalan elektrik iaitu semasa tiada cahaya matahari. Okey, kemudian ialah jenis bahan motor elektrik. Jenis bahan motor elektrik. Okey, kita terangkan yang bahagian dawai. Dawai kuprum digunakan sebagai kekelung. Okey.
Okey, satu sebab ialah rindangannya lebih rendah. Sebab kuprum ialah merupakan bahan kerindangan rendah. Okey, bilangan pilar kipas. Bilangan pilar kipas. Okey, kita pilihkan yang banyak. Okey, boleh menolak lebih banyak udara. Okey, kemudian lagi satu ialah ciri-ciri inovasi terbaru. Okey, di sini boleh gunakan air sebagai penyejuk. Okey, jadi di sini boleh menghasilkan semburan gabus titisan. Okey, halus air. Okey, semua aspek telah dibincangkan. Kalau perlu tambah lagi, boleh tambah untuk bahagian jenis bahan motor elektrik. Motor ada dua bahagian. Satu adalah konduktor, iaitu dawai kuprum. Lagi satu ialah motor magnet. Lagi satu ialah magnet. Jadi boleh gunakan magnet yang lebih kuat, iaitu magnet neodymium. Okay, magnet neodymium merupakan magnet yang lebih kuat, jadi dapat menghasilkan medan lastik yang lebih kuat. Atau boleh katakan kekuatan medan magnet yang lebih tinggi. Okey, sini soal tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aspek untuk soalan ini. Okey, soalan CUJ set 2, soalan 11. Okey, Raja 11.1 dan Raja 11.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan daya ke atas konduktor pembawa arus di dalam medan magnet. Apabila konduktor diletakkan di antara sepasang magnet, iaitu mewujudkan medan magnet, daya akan dihasilkan. Okey, sebab ada interaksi antara dua medan magnet, satu elektromagnet dengan satu medan magnet yang kekal, akan menghasilkan satu daya. Jadi ruk kuprum yang serupa telah digunakan dalam uji kaji ini, ialah ruk kuprum ini. Jadi apabila bekalan kuasa arus terus dihidupkan, okay, ruk kuprum bergerak ke kedudukan akhir dan jarak D diukur. Okey, jadi di sini apakah perbezaan 11.1 dengan 11.2? Okey, di sini boleh nampak nilai arus yang berbeza. Okey, kita lihat soalan. Okey, soalan A, namakan berdua yang digunakan untuk menentukan arah gerakan ruk kuprum. Okey, di sini ada dua medan magnet. Okey, interaksi dua medan magnet itu menghasilkan daya. Jadi ini gunakan berdua tangan kiri Fleming. Okey, kemudian soalan nombor 2, bahagian B, berdasarkan Raja 11.1 dan Raja 11.2. Okey, pertama bandingkan pesungan jarum emitter. Okey, kemudian kedua bandingkan jarak yang dilalui oleh ruk kuprum. Okey, ketiga daya yang bertindak pada ruk kuprum. Okey. Okey, sekarang boleh perhatikan dua gambar raja tersebut. Kita buat bandingan dulu. Okey, kemudian jangan lupa buatkan soalan yang bahagian bawah, hubungan antara pesungan jarum emitter dengan jarak yang dilalui dengan arus yang mengalir dalam ruk kuprum
dengan daya yang bertindak pada roof kuprum cukupkan 5 markah. Okey, kita lihat bahagian atas. Okey, di sini pertama, pesungan jarum ammeter. Boleh nampak ialah darjah 11.2. Okey, lebih besar daripada darjah 11.1. Okey, jarak yang dilalui boleh rujuk kepada D di sini. Okey, pun sama ialah darjah 11.2 lebih daripada darjah 11.1. Okey, daya yang bertindak pada roof kuprum. Okey, kalau jaraknya lebih panjang bermaksudnya daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi darjah 11.2 lebih besar daripada darjah 11.1. Okey, di sini kita lihat soalan bandingan. Okey, hubungan antara pesungan jarum ammeter dengan jarak yang dilalui. Tengok dua bahagian atas tu. Okey, dua-dua adalah darjah 11.2 lebih besar daripada darjah 11.1. Bermaksudnya semakin bertambah pesungan jarum ammeter, semakin bertambah jarak yang dilalui oleh roof kuprum D. Kemudian lagi satu hubungan antara arus yang mengalir. Arus yang mengalir di sini walaupun tak ada dalam bandingan, arus yang mengalir telah ditunjukkan pada ammeter. Jadi maksudnya darjah 11.2 lebih besar daripada darjah 11.1 dengan daya. Jadi semakin bertambah Okey, sini sudah 5 markah. Okey, kemudian soalan C. Darjah 11.3 menunjukkan satu kekelung pembawa arus WXYZ dalam medan magnet yang disambungkan dengan bateri. Okey, jadi di sini terangkan bagaimana kesan putaran kekelung pembawa arus dalam medan magnet dihasilkan. Di sini pertama, okey, di sini dia minta terangkan bagaimana. Jadi pertama ialah terangkan arus akan mengalir. Okey, arus mengalir daripada terminal positif sel kering masuk ke kekelung WXYZ. Arus mengalir dalam arah W X Y Z. Okey, jadi di sini ada interaksi antara medan magnet dari kontaktor pembawa arus dan medan magnet kekal menghasilkan medan lastik. Jadi interaksi antara dua medan magnet ini akan menghasilkan medan lastik. Jadi kemudian akan mewujudkan daya. Satu daya akan bertindak atas. Lagi satu daya akan bertindak ke bawah. Jadi di sini anda perlu menentukan mana satu yang akan ke atas dan mana satu ke bawah. Arus akan mengalir daripada terminal positif di sini. Mengalir dari W ke X, ke Y, kemudian ke Z.
Okey, jadi saya lukiskan untuk bahagian WX ini. Arus mengalir masuk ke dalam jadi adalah satu pangkal. Okey, sebelah kiri sini ialah S, sebelah kanan ialah U. Okey, di sini 2. Okey, jadi di sini arah medan magnet kekal ialah dari utara ke selatan. Okey, jadi lagi arus yang mengalir masuk ke dalam. Jadi boleh gunakan petua tangan kiri Fleming, utara ke selatan. Okey, kemudian lagi satu ialah arus mengalir masuk ke dalam. Jadi daya yang di bahagian ini akan bertindak ke atas. Okey, sini akan bertindak ke atas, kemudian YZ akan ke bawah. Okey, jadi daya yang bertindak, daya ke atas bertindak pada sisi kekelung WX. Okey, kemudian lagi satu ialah daya ke bawah bertindak pada sisi kekelung YZ. Jadi akan menyebabkan satu arah. Okey, arah kekelung tersebut arah putaran kekelung ikut arah jam. Okey, soalan D. Rajah 11/4 menunjukkan sebuah kereta mainan yang menggunakan motor arus terus sebagai komponen utama untuk menggerakkan tayar. Okey, anda dikehendaki memberikan cadangan pengubahsuaian kepada motor arus terus AT tersebut supaya kereta mainan boleh bergerak dengan lebih laju. Okey, boleh bergerak dengan lebih laju bermaksudnya daya yang dihasilkan lebih tinggi. Daya putaran itu bertambah. Okey, yang pertama di sini dia tak tuliskan apakah aspek, hanya dikatakan pengubahsuaian kepada motor arus terus. Jadi di sini soalan ini lebih kepada kontaktor pembawa arus ialah kekelung dengan magnet tersebut. Okey, di sini tentang dawai yang buatkan kekelung, jenis bahan dawai kekelung, gunakan kuprum. Kenapa nak gunakan kuprum? Sebab kuprum merupakan bahan berkerindangan rendah, jadi rindangan lebih rendah. Okey, arus lebih besar. Okey, kemudian kedua tentang kekelung ialah menambah bilangan lilitan kekelung. Okey, di sini menambahkan bilangan lilitan kekelung. Tadi saya katakan bahawa di sini sebenarnya kalau nak kereta mainan tu boleh bergerak dengan lebih laju, bermaksudnya di sini kita nak menghasilkan daya putaran yang lebih tinggi. Okey, dapat menghasil daya putaran yang lebih tinggi. Okey, lagi satu ialah gunakan bahan yang berketumpatan rendah untuk membuat untuk membina motor.
Okey, jadi lebih ringan, jisim lebih rendah. Okey. Lagi satu ialah gunakan minit. Gunakan minit neodymium. Okey, kekuatan medan magnet bertambah. Lagi satu ialah dapat menghasilkan daya putaran yang lebih tinggi. Okey, lagi satu ialah gunakan dawai yang diameter lebih besar. Okey, dalam kekelung tersebut. Okey, sebab pun sama, rintangan lebih rendah, arus lebih besar. Okey, jadi daya putaran bertambah. Okey, satu ialah gunakan motor berkuasa lebih tinggi. Okey, kecekapan tinggi. Jadi daya putaran bertambah. Soalan perak, soalan 10. Okey, ini Raja menunjukkan sebuah transformer ringkas yang digunakan dalam peralatan elektrik. Okey, soalan A. Nyatakan fungsi transformer tersebut. Ini rujuk kepada transformer pada gambar Raja sebab dia tuliskan transformer tersebut. Jadi ini tuliskan kena rujuk kepada bilangan lilitan. Jadi boleh lihat di sini. Okey, kekelung primer ialah disambungkan kepada bekalan kuasa 240. Kekelung sekunder 12. Maksudnya di sini sangat jelas transformer ini digunakan untuk menurunkan watan output. Okey, watan output. Okey, soalan B. Transformer tidak dapat berfungsi apabila disambungkan dengan bekalan kuasa arus terus terangkan. Okey, di sini arus terusnya arus terus tidak berubah arah dan arus terus tidak dapat menghasilkan medan magnet berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Okey, jadi tiada perubahan flux magnet yang berlaku pada kekelung primer, jadi tiada pautan flux magnet dari kekelung primer ke kekelung sekunder. Jadi tiada aruhan elektromagnet yang berlaku. Okey, di sini lihat soalan C. Soalan C, transformer diraja 10.1 tersebut dapat berfungsi apabila kekelung primer disambungkan pada bekalan kuasa arus ulang-alik 240V. Sebuah mentor 12V 60W disambungkan pada kekelung sekunder. Jadi soalan 1. Soalan 1 ialah jika mentor menyala pada kecerahan normal. Okey, kalau mentor dinyalakan pada kecerahan normal bermaksudnya dia dapat kuasa 60V tu. Okey, di sini. Tentukan nisbah bilangan lilitan kekelung primer kepada kekelung sekunder. Di sini kita nak dapat nisbah bilangan lilitan. Bilangan lilitan N primer kepada bilangan lilitan sekunder. Jadi di sini tak tuliskan bilangan lilitan, hanya berikan watan. Okey, watan primer kepada watan sekunder. Watan primer ialah sebanyak 240, sekunder adalah 12V. Okey, di sini sebab kecerahan normal maksudnya
ia dapat V 12V dan kuasa 60W. Jadi di sini ringkaskan semua. Okey, 240 12 diringkaskan jadi dapat 21. Okey, kemudian soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini, hidungkan arus pada kekelung sekunder. Maksudnya di sini kita nak cari ialah IS. Okey, jadi di sini kita lihatkan dulu IS sekunder. Okey, sini ada V, ada P kuasa, jadi P sama dengan IV. P sama 60, I V 12, jadi I sama dengan 5A. Okey, kemudian soalan nombor 3. Jika transformer tersebut adalah transformer unggul, hidungkan arus pada kekelung primer tersebut. Bermaksudnya kuasa adalah sama. Okey, di sini kuasa input adalah sama dengan kuasa output. Kuasa input. Di sini kuasa input kita gunakan IV sebab nanti kita nak carikan arus di kekelung primer. Kuasa output adalah sama dengan 60. Sudah ada tuliskan di soalan. Jadi gantikan nilai I, P, VP adalah sama dengan 240. Jadi IP adalah sama dengan 60 per 240. Jadi dapat 0.25A. Soalan D. Raja 10.2 menunjukkan sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari sistem kuasa sehingga ke kawasan perindustrian. Jadi di sini jadual 3 menunjukkan spesifikasi 4 jenis sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Jadi apa yang perlu buat di sini ialah kaji setiap spesifikasi sistem PQRS dan terangkan kesesuaian setiap ciri. Tentukan sistem yang paling sesuai untuk digunakan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Berikan sebab untuk pilihan anda. Yang di sini aspek atau ciri yang pertama dalam jadual ini. Pertama, magnitude. Watak merentasi kabel penghantaran. Kedua adalah rintangan kabel penghantaran. Ketiga ialah jenis transformer pada stesen kuasa. Keempat ialah jenis transformer pada stesen pencawang. Kemudian kita perlu buatkan pilihan daripada PQRS. Magnitude watak merentasi kabel penghantaran, kita perlu pilihkan yang tinggi. Tunjukkan sekali kenapa perlukan watak yang tinggi. Mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa.
Okey, kemudian rindangan kabel penghantaran. Okey, kita lihat sini tinggi atau rendah. Sini pilihkan yang rendah. Okey, sebab masih pun sama. Mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Sebab kalau rindangan rendah, ia tidak mudah menjadi panas. Okey, tenaga tidak akan hilang sebagai tenaga haba tersebut. Okey, kemudian jenis transformer pada stesen jana kuasa. Okey, di sini pilihkan injak naik. Okey, di sini kenapa nak injak naik? Menaikkan menaikkan watan output. Menaikkan watan output boleh mengkurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Jenis transformer pada stesen pencawang. Jenis transformer pada stesen pencawang kita pilih injak turun. Kenapa? Mengkurangkan watan output mengikut kesesuaian penggunaan. Jadi kita boleh lihat di sini magnitude watan merendasi kabel penghantaran, kita pilihkan yang tinggi. Kemudian rindangan kabel yang rendah. Jenis transformer A pada stesen kuasa ialah injak naik. Lagi satu jenis transformer B pada stesen pencawang, kita pilihkan yang turun. Jadi pilihan ialah R. Selesai untuk soalan ini. Soalan SPP, soalan nombor 8. Ketuhan gelombang mikro ialah peralatan elektrik yang selamat digunakan di rumah atau pejabat walaupun beberapa komponen dalaman tersebut beroperasi pada watan yang tinggi. Ini adalah gambar raja. Jadi transformer yang digunakan dalam ketuhan gelombang mikro meningkat watan 240V kepada 3000V bagi mengaktifkan magnetron tersebut. Jadi di sini nyatakan jenis transformer yang digunakan dalam ketuhan gelombang mikro itu. Di sini sebab dia dari 240V menjadi 3000V. Ini adalah transformer injak naik. Kemudian soalan B. Transformer dalam raja 8 mempunyai 120 lilitan pada kekelung primer dan menghasilkan watan output sebanyak 3000V. Hidungkan bilangan lilitan kekelung sekunder. Jadi kita gunakan rumus ini. Rumus ni boleh ambil daripada senarai rumus itu pada kertas soalan. Kemudian VS watan pada sekunder, kekelung sekunder 3000, primer 240, bilangan lilitan 120 pada kekelung primer. Jadi NS sama dengan 1500. Soalan C. Magnetron yang lebih tinggi kuasanya diperlukan untuk ketuhan gelombang mikro yang lebih besar dapat berfungsi dengan baik. Raja 8.2 menunjukkan struktur sebuah transformer digunakan dalam ketuhan gelombang mikro. Cadangkan perubahsuaian yang boleh dibuat pada transformer supaya magnetron dapat diaktifkan dengan lebih cepat. Jenis bahan untuk teras, kita gunakan teras besi lembut.
Okey. Kenapa boleh mengkurangkan kehilangan tenaga akibat histeresis? Okey, maksudnya mudah dimanejkan, teras besi lembut lebih mudah dimanejkan dan dinyam-manejkan. Jadi tak ada kehilangan tenaga yang disebabkan oleh histeresis. Okey, struktur teras itu kita gunakan teras yang berlamina. Okey, untuk mengkurangkan arus pusar. Okey, jenis bahan bagi dawai kekelung, kamu boleh tuliskan dawai kerintangan rendah. Okey, kalau kamu tahu apakah jenis dawai pun boleh tuliskan kuprum. Sebab kenapa? Sebab rintangannya lebih rendah. Soalan Selangor, soalan nombor 7. Raja 7.1 menunjukkan sebuah motor arus terus. Jadi kamu boleh lihat di sini. Okey, ini adalah motor arus terus sebab dia pasangkan pada satu sel kering. Okey, sini terminal positif. Okey, arus mengalir daripada terminal positif kemudian melalui komutator masuk ke dalam kekelung. Okey, kekelung dalam Raja 7.1 berputar disebabkan oleh daya yang dihasilkan oleh medan lastik yang terbentuk di kekelung. Okey, A. Nyatakan petua yang digunakan untuk menentukan arah daya yang dihasilkan pada kekelung tersebut. Petua tangan kiri Fleming. Sebab kalau untuk menghasilkan daya, nak menentukan arah daya yang disebabkan oleh interaksi antara dua medan magnet ialah petua tangan kiri Fleming. Okey, soalan B. Dalam Raja 7.2, lukiskan corak medan lastik yang terbentuk di kekelung. Lagi satu ialah labelkan arah daya F yang terbentuk di kekelung. Okey, ini yang medan lastik untuk gambar raja di atas. Okey, di sini gunakan petua tangan kiri Fleming menentukan arah daya. Okey, arah medan magnet ialah dari udara ke selatan. Okey, kemudian arah arus ialah mengalir masuk ke dalam. Jadi akan menghasilkan daya F ke atas. Manakala di sebelah kanan, arah medan magnet dari udara ke selatan, arus mengalir keluar menuju kepada sendiri. Jadi arah daya adalah bertindak ke bawah. Jadi selepas labelkan dua daya ini, senang untuk anda melukiskan medan lastik. Medan lastik, okey, dari udara ke selatan. Okey, ini untuk yang daya yang bertindak ke atas. Okey, di sini maksudnya garisan medan magnet lebih banyak di bahagian bawah. Kalau untuk daya yang bertindak ke bawah, garisan medan magnet lebih banyak di bahagian atas. Okey, kemudian sambungkan garisan medan lastik ini, kamu akan dapat gambar raja yang seperti yang dimintakan oleh soalan. Okey, kemudian soalan C. Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri motor arus terus RST yang digunakan dalam pemutar skru tanpa wire. Okey, bilangan lilitan kekelung dan watan bateri. Okey, nyatakan ciri-ciri motor arus terus yang boleh berputar paling laju. Okey, soalan 1. Bilangan lilitan kekelung pilihkan yang banyak sebab daya yang dihasil lebih tinggi, kekuatan medan lastik bertambah. Tuliskan salah satu jawapan sahaja di sini. Okey, kemudian watan bateri pilihkan yang tinggi sebab daya yang terhasil lebih tinggi. Jadi selepas melihatkan dua ciri itu, okay, bilangan lilitan lebih tinggi, watan bateri lebih tinggi. Jadi akhirnya nampak ialah motor T yang memenuhi ciri-ciri yang telah pilih tadi. Lalu soalan 11. Okay, ini adalah soalan 11. Okay, Raja 11.1 dan Raja 11.2 menunjukkan dua motor elektrik arus terus yang serupa,
dengan bilangan lilitan yang berbeza digunakan untuk membina dua kipas mainan. Okey, didapati motor dalam Raja 11.1 membuat 2000 putaran 1 minit, sementara motor dalam Raja 11.2 3000 putaran seminit. Okey, A, apakah perubahan tenaga yang berlaku pada motor elektrik tersebut? Okey, motor elektrik ialah perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Kemudian soalan B. Soalan B ialah berdasarkan Raja 11.1, dan Raja 11.2, bandingkan yang pertama bilangan lilitan kekelung. Kemudian lagi kedua ialah bilangan putaran seminit. Dan ketiga kelajuan motor. Jadi di sini bilangan lilitan kekelung boleh nampak pada gambar Raja ialah Raja 11.1 kurang daripada Raja 11.2. Kemudian bilangan putaran seminit di soalan atas ada katakan 11.1 2000, 11.2 3000. Maksudnya Raja 11.1 kurang daripada Raja 11.2. Kemudian kelajuan motor, kalau dalam 1 minit boleh buat putaran yang lebih banyak, bermaksudnya ia lebih laju. Jadi Raja 11.1 kurang daripada Raja 11.2. Kemudian ada soalan lagi, hubung kaitkan bilangan lilitan kekelung dengan bilangan putaran seminit. Jadi sini kamu boleh lihat di bahagian atas. Setiap satu bandingan ialah Raja 11.2 lebih tinggi. Bermaksudnya di sini semakin bertambah bilangan putaran seminit. Bilangan lilitan dulu. Semakin bertambah bilangan lilitan kekelung, semakin bertambah bilangan putaran seminit. Kemudian lagi satu ialah hubung kaitkan bilangan putaran seminit dengan kelajuan motor. Jadi semakin bertambah bilangan putaran seminit, semakin bertambah kelajuan motor. Soalan C. Raja 11.3 menunjukkan satu motor homopolar ringkas. Ianya adalah motor elektrik arus terus yang menghasilkan gerakan membulat secara berterusan. Terangkan prinsip kerja suatu motor. Apabila arus mengalir melalui kekelung, jadi di sini medan magnet sekeliling kekelung terhasil. Sini ada sel kering. Jadi sel kering akan mengalirkan arus melalui kekelung ini. Jadi di sekeliling kekelung akan menghasilkan medan magnet. Jadi di sini akan ada dua medan magnet. Satu medan magnet pada kekelung dan lagi satu medan magnet pada magnet neodymium ini. Jadi interaksi di antara dua magnet ini akan menghasilkan medan lastik. Jadi medan lastik ini akan membentuk sepasang daya. Daya tersebut yang mewujudkan daya putaran yang memutarkan kekelung tersebut. Jadi kekelung akan berputar secara berterusan. Soalan D.
Raja 11/4 menunjukkan struktur sebuah motor elektrik arus terus. Jadi motor itu berputar akak perlahan. Cadangkan perubahsuaian yang boleh dibuat kepada struktur motor pada Raja 11/4 untuk meningkatkan kelajuan putaran dan lebih lama. Nyatakan dan terangkan perubahsuaian berdasarkan yang pertama sini, jenis sel kering, bilangan sel kering, sambungan sel kering, ciri-ciri magnet dan ciri-ciri dawai yang digunakan. Di sini ada berapa aspek kita tengok. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksudnya sini setiap satu ciri yang ditanyakan perlu dijawab. Okey, jadi yang pertama, okey, berkaitan dengan jenis sel kering. Jenis sel kering kita gunakan sel kering lithium ion atau gunakan sel kering alkali. Okey. Jadi di sini sebabnya apa? Rintangan dalam lebih rendah. Okey, rintangan dalam lebih rendah. Jadi dia boleh membentukkan medan magnet yang lebih kuat. Okey, kekuatan medan magnet akan bertambah. Jadi daya yang terhasil bertambah. Okey, kemudian ialah bilangan sel kering. Bilangan sel kering. Okey, bilangan sel kering lebih banyak. Okey, daya gerak elektrik. Okey, lebih tinggi. Okey. Di sini akan mengalihkan arus yang lebih banyak ke dalam kekelung tersebut. Jadi pun boleh menghasilkan daya terhasil juga bertambah. Okey, daya terhasil. Sebab motor maksudnya sini motor elektrik maksudnya dia nak menghasilkan daya untuk pergerakan. Jadi di sini kalau tuliskan daya terhasil bertambah, daya putaran bertambah, ini adalah betul. Okey, kemudian ialah sambungan sel kering. Okey, secara bersiri. Okey, daya bersama daya gerak elektrik bertambah atau lebih tinggi. Okey, kemudian daya terhasil bertambah. Okey, kemudian ialah ciri-ciri magnet. Jadi di sini boleh gunakan magnet yang lebih banyak. Bilangan magnet lebih banyak. Okey. Jadi kalau bilangan magnetnya lebih banyak, maksudnya kekuatan medan magnet bertambah. Okey, sama juga daya terhasil bertambah. Okey, sebab sini motor bermaksudnya nak menghasilkan daya yang lebih besar. Okey, lagi satu ialah magnet boleh gunakan magnet yang namanya magnet yang lebih kuat ialah neodymium. Okey, gunakan magnet neodymium. Okey, jadi kekuatan medan magnet bertambah. Okeylah, daya terhasil bertambah. Okey, lagi ialah berkaitan dengan dawai. Gunakan dawai yang lebih tebal. Dawai yang lebih tebal, rintangannya lebih rendah. Rintangan lebih rendah. Okay.
Jadi akan mengkurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okay. Lagi satu yang berkaitan dengan dawai itu ialah gunakan dawai yang berkerindangan rendah. Okay, dalam kekelung tersebut, okay, bersama rindangan lebih rendah. Okay, mengkurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okay, ini adalah semua jawapan untuk bab elektromagnet.